Setiap kandang lembu tu kita ada dalam 3 ekar. Okey, baik. Kita ada kandang lembu yang berkapasiti untuk 120 ekor buat masa ni lah. Okey. Di Pulau Indah kan tuan, boleh tuan kongsikan berapa besar keluasan kawasan peternakan tuan tu? Okey, di Pulau Indah kita ada dalam 2 ladang. Okey. Kita ada separate ladang lah. Okey. Satu untuk kambing, satu untuk lembu. Okey. Di setiap kandang lembu tu kita ada dalam 3 ekar. Okey, baik. Kita ada kandang lembu yang berkapasiti untuk 120 ekor buat masa ni lah. Okey, 120 ekor yang ready lah. Ya, betul. Okey, faham. Dan kita ada satu ladang untuk kambing. Okey. Yang kita ada kandang berkapasiti lebih kurang dalam 1000 ekor. Ladang kambing tuan tu boleh kongsikan jenis-jenis ataupun spesies-spesies yang kambing yang tuan usahakan? Okey, dekat kandang kambing tu kita sediakan macam-macam lah, macam-macam jenis kambing. Antaranya biri-biri. Okey. Kita banyak ambil biri-biri daripada Australia. Okey. Daripada Baka Australia lah. Baka Australia, betul. Okey. Dan kita ada bull kambing. Untuk Okey. kambing kita ada bull, kita ada kambing kacang. Okey. Macam-macam lagi lah. Okey.